sikit pada bangsa-bangsa suku-suku yang terlalu sumut ni. Kami ni bukan pasal politik sebab ada Anwar Ibrahim ke, itu aku letak nombor 2. Aku tak tahu orang lain lah, tapi kalau aku letak nombor 2, nombor 3, nombor 4 lah. Kalau Islam tak ajar kau buat benda-benda yang mencampakkan diri kau ke dalam kebinasaan. Terang-terang korang pergi dekat musuh umat manusia yang ada pada hari ni dengan berbekalkan kapal layar bodoh semata-mata tanpa ada sebarang senjata. Aku tahu betul lah, memanglah sekadar untuk memang nak tunjukkan kepada dunia. Aku tahu alasan korang tu nak tunjukkan, nak tarik semua sekali pandangan dunia ni kepada sini sebab dah berjaya dah, sebelum ni dah berjaya dah. Daripada berapa yang sokong Palestin, ada berapa tekanan politik Yahudi laknat ni. Kau ingat kalau satu dunia ni boikot dia pun dia heran. Nabi pun dia bunuh lah tok nenek dia. Kau ingat dia ada rasa malu ke? Dia rasa macam segan, malu dengan orang lain ke? Kau ingat bangsa tu jenis bangsa yang paling spin dalam dunia ni? Tu bangsa tu lah yang paling kuat spin. Iran tu serang kau lah. Ada rasa dia nak mengaku kalah? Ada rasa dia nak mengaku salah? Tak ada. Kau tak petikai pun usaha. Semua sayang Palestin, semua bencikan Israel, tapi usaha kau tu tak ada hasil. Faham tak? Tak ada hasil. Tak ada apa satu pun yang membantu, melainkan hak tu lah yang kuasa politik tu. Itu pun bukan pasal korang pun, dah berapa banyak sumut dah sebelum ni. Betul tak? Kan? Jadi jangan terpaling teruk sangat lah. Orang-orang yang gelak-gelak dekat FB, dia gelakkan korang yang kena tangkap apa semua ni. Gelak tu sebab benci ada. Sebab bodoh. Nampak cerdik, nampak kau diri kau sendiri. Kalau kau tengok cara kau jawab komen-komen orang kritik kau pun tak ada adab, kau pun tak hormat orang. Orang yang kritik kau, yang gelakkan kau tu memang betul-betul jahil. Tapi kau balas macam mana cara? Tengok kau condemn orang macam mana? Tengok kau rasa kau paling betul. Kau rasa kau tak kisah orang nak hentam. Aku perasan lama dah sebenarnya kan. Kira kau yang paling betul. Kalau kau tu paling betul, kau jangan jual baju Levi's apa semua ni. Kalau kau paling Palestin, kau usahakan sedarkan masyarakat. Jangan jual baju-baju Levi's, jaket-jaket jeans, jangan jual. Kan? Jangan jual. Kau bagi tahu yang ni Israel Yahudi, kita kena boikot habis-habis. Jangan sembang pasal MACD ke apa semua. Itu aku lama dah buat kan, tak perlu. Geng-geng aku pun dah lama dah buat, yang mana ada kesedaran lah. Dan aku tak nafikan juga masih ramai yang buta hati, buta perut, tak boleh nak tahan nafsu sikit pun, nak makan lagi KFC apa semua ni. Tak dekat khilaf ulama'. Dia kita macam tu. Macam orang-orang yang kritik kau, orang kritik kau bukan orang benci kan usaha yang kau sayangkan Palestin, tidak. Tapi usaha bodoh macam ni, pergi dengan bodoh-bodoh macam tu, kali ke berapa ratus kali pula kau nak kena selamatkan lepas ni. Laknat Israel ni, kalau kau nak ajar dia dengan senjata je, hantar tentera, hantar askar, perang terus. Arwah tu, haram tu, anak haram tu, dia tak main dengan rundingan. Dia tak main dengan rundingan. Kalau dah Nabi pun dia bunuh, kau nak runding apa lagi? Nak tengok diri kau tu dulu. Apa segala baju kau tak boleh, Yahudi ke? Tapi bila kau ni, kau terpaling pula. Kau sendiri pun tak betul. Kan? Bila orang kritik kau koyak. Bila kau kritik kau nak ajak berdebat lah, nak ajak ni lah. Apa benda dol? Apa benda kau ni? Patut kau tenang-tenang je lah. Orang yang kritik kau tu jahil, kau yang cerik pandai ni, jawab dengan elok-elok. Bagi aku memang nonsense lah, tak ada faedahnya. Tak ada faedahnya. Lagi-lagi perempuan yang ikut, kau tak kira lah kau pakai tudung, saya pakai kaki pun. Bagi aku memang tak kena cara langsung. Politik ke hal Anwar Ibrahim ke, itu hal lain kan. Dah payung sumut ni tak apalah kan. Kau dah terampun dah dosa hak yang buat clubbing open dekat Bukit Bintang tu kan. Sekali dengan piu-piu dalam tu kan. Kau dah terampun dah dosa-dosa sebab tolong bantu sumut ni. Tak ada benda pun kau tu. Jadi jangan sombong, jangan bongkak lah dengan apa yang kau ada. Jangan sembuh orang tu dan macam kau yang paling betul. Kau orang lain salah. Ni bukan Gomo ke, Se-Azri ke, siapa ke yang petik ni. Aku jadi macam penyembah ke, pentaksub apa, tak ada. Aku cakap apa yang aku rasa betul-betul. Sekali boleh terima. Kalau dah 2 kali sangkut ni, kau nak tunggu berapa ratus kali lagi orang nak pikul kau nak bawa balik. Pandai pula kau telefon sana sini. Suruh orang tu ambil, suruh orang ni ambil tu, pakai duit mana? Duit poket diorang sendiri ke apa? Pakai duit poket diorang sendiri nak selamatkan kau tu. Nak selamatkan puak-puak ampau ni, yang bodoh ni. Yang pergi bodoh-bodoh belayar macam ni, baik kau pergi belayar pula Tioman ke apa lah. Kalau kau nak masuk, kau betul-betul masuk senyap-senyap. Lantang sangat, padu sangat. Buat kerja diam-diam ni buat kerja, buat live lah, apa benda lah, terima gift lah, pop iPhone. Mana tak jadi fitnah? Kalau kau kata itu adik-beradik kau payung pun, kau dah keru dalam tu, habis-habis semua keluar iPhone. Kau memang yang orang yang percaya tu pun 2-3 kerat. Yang ramai-ramai ni, duit tu hasil pada duit orang bagi ni. Fikir kepala otak lah. Sebab itu benda ni fitnah lah. Lagi-lagi perempuan nak ikut. Pasal rabut perut dah. Buang masa semua ni. Kalau kau nak masuk terus. Bawa senjata. Bawa pedang. Jangan sembang-gebang depan ni. Ni datang daripada ni. Yahudi tak Yahudi jalan terus. Kan? Fikir sendiri. Bila kau nak hantam orang tu, kau fikir sendiri. Aku ni betul ke? Dah cukup betul ke? Kalau orang nak cari salah, boleh je. Kan? Macam kau bentak apa yang orang cakap. Macam kau yang paling betul, kau yang paling Palestin. Sombong tu kadang tak perasan dalam hati. Bercakap depan kamera ni. Memanglah belakang buku imam ni, imam tu lah, apa benda lah. Bolehlah kau belajar benda tu. Orang tak perlu belajar nak tahu geopolitik sampai macam tahu kau, tak perlu. Orang nampak benda yang kerja kau buat ni macam kerja bodoh ya. Faham tak? Kerja bodoh ya. Itu saja. Assalamualaikum.